Hai hai hai, Assalamualaikum. Ops, jangan skip dulu. Tengok sampai habis Kak Mina masak ni. Okey, ni cara Kak Mina nak masak kuih tiaw goreng. Kita basuh and then kita rendam dia. Guna kicap cai sahaja. Ketepikan. Lepas tu kita panaskan kuali kita. Masukkan minyak, panas minyak, masukkan. Bawang putih Kak Mina cepatkan tahu sebab nanti jemu tengok biju Kak Mina. Jangan tanya surah Kak Mina kenapa macam ni. Sebab Kak Mina tak berapa sehat. Dan Kak Bina guna cili, bukan cili kering. Cili besar tu. Ada nampak macam masakkan kita punya cili. Kita masukkan kita punya telur. Tak kisahlah telur A ke, telur B ke, telur C ke. Boleh sahaja. Semua boleh. Lepas tu masukkan kita punya apa? Piskek dengan pisbol kita sahaja. Okey lah. Macam tu rupa dia. Masukkan cukup rasa dengan garam. Macam ni cara Kak Bina buat. Yang dah pandai tu Alhamdulillah ya. Ini cara Kak Bina ya. And then kita masukkan kita punya kuih tiaw. Kuih tiaw ni jangan letak air tau. Sebab dah dalam kita rendam tadi dah ada air dah. Lepas tu masukkan daun bawang. Daun kucai dengan kita punya tauge. Lepas tu ada pula orang request nak letak tauhu. Kita letak juga tauhu. Macam tu. Inilah jadinya. Terima kasih. Jumpa lagi di next video Kak Bina. Jangan lupa like, comment and share.